Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ada satu orang datang dekat dia. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dia beritahu, ya Aba Fulan, inni uhibbu qiyamul layl. Wahai Abu Fulan, saya suka qiyamul layl. Wa anwi, dan saya memang azam, ada keinginan dalam hati untuk qiyamul layl. Wa uhayyi'u lahu tahuri, dan saya sediakan tahur, maksudnya alat air untuk ambil wuduk. Dia dah sediakanlah untuk bangun qiyamul layl, dia dah sediakan air untuk ambil wuduk. Walakin idza ja'a al-waqtu la astati'u an aqum, tapi bila dah tiba masa untuk qiyamul layl, saya tak mampu bangun. Rasul Imam Hasan Al-Basri rahimahullah beritahu, aq'adatka dhunubuka, dosa-dosa kamu yang telah menyebabkan kamu tak boleh bangun. Jadi dua orang tidur awal, set alam, sama-sama alam bunyi, tapi dia ni bangun, dia ni tutup balik dan tidur balik. Apa perbezaan antara dua orang ni? Dia ni Allah SWT pilih dia ni dosa-dosa dia telah menyebabkan dia tak mampu nak bangun untuk qiyamul layl. Jadi qiyamul layl ni pilihan, bukan disebabkan tidur awal, bukan disebabkan jaga kesihatan, bukan disebabkan jaga pemakanan. Bangun qiyamul layl ni satu pilihan daripada Allah SWT. Jadi kita doa supaya Allah SWT jadikan kita antara orang-orang yang terpilih untuk jaga qiyamul layl. Assalamualaikum.